Finally, lepas hampir 2 minggu aku tinggal kereta Tesla dekat Hapseng Body and Paint. Dah settle sekarang ni. Dia dah cat baru. Dan macam korang nampak, colour dia memang tak jauh beza sangat dengan colour asal. So actually dekat bahagian ni ada 3 panel berbeza yang diorang cat baru. Disebabkan oleh diorang nak match dekat semua bahagian ni. Hari tu kan kemek dekat bahagian sini kan. So bahagian tulang ni memang susah sikit. Sebabkan dia bukannya kemek tau. Tapi kemek dia memang nampak cat terkopak sikit. That's why memang nak kena fix juga bahagian cat dia. Okay. First kali, memang diorang kena cat juga dekat bahagian ni untuk match dengan colour pintu. Pintu ni memang diorang cat juga. And then pintu depan ni pun diorang cat baru juga. Untuk pastikan bahagian ni semua colour dia sama. Tapi kalau tengok balik, dengan colour dekat bahagian fender depan ni, tak jauh beza sangat kan. Ni colour baru, ni colour lama. Dan ini pun sebenarnya dah ada PPF siap. Yang ni diorang dah cabut PPF. That's why colour dia maybe kalau pasang PPF, lebih match lah dengan yang ni kan. Yang ni pun nampak lebih kurang sama lah. So secara mata kasarnya kat sini tak ada nampak beza pun antara warna lama dan juga warna baru. Sebab kereta ni pun tak adalah lama sangat. Dia punya usia baru dalam setahun macam tu je. Dan memandangkan kereta Tesla ni memang dah gunakan full body PPF dekat semua bahagian. That's why dekat bahagian 3 panel berbeza tu nak kena pasang balik PPF yang baru. Untuk aku lebih match dan nak jaga dia punya colour lah kan. So itu antara perkara yang aku nak kena buat pula lepas ni. Maybe nak kena tinggal lagi seminggu pula dekat kedai PPF. Dan fun fact, bahagian panel body kereta Tesla ni beza sikit tau dengan kereta biasa. Disebabkan oleh dia punya bahagian panel-panel ni connected dengan the whole body. So dia bukannya easily kita boleh cabut-cabut macam kereta biasa lah. Itu antara benda yang susah sikit. So anything happen memang leceh lah. So inilah rupa dia lepas aku dah cat warna kod merah yang sama. Sebab kalau merah ni dia lain sikit daripada merah biasa. That's why kalau dia agak keras sikit lah. Memang boleh katakan tak ada jauh beza lah. Nampak 99% sama je dengan colour asal dia. Korang rasa macam mana?